Tuan-tuan, cuba kita tengok hari ini tentang zina. Zina ni sekarang, mana ada orang pandang jijik? Zina ni wa maqtan wa sa'a sabila. Fahisyah, benda yang sangat jahat, sangat kotor. Wa maqtan wa sa'a sabila, buruk sangat jalan dia. Mana ada orang anggap zina tu buruk sekarang? Yang orang anggap buruk ialah buang budak. Yang orang berzina, orang tak anggap buruk. Allah kata zina tu buruk. Hari ini zina orang tak anggap buruk. Biasa ya zina. Saya dah terlanjur. Biasa bro. Nampak? Saya dah terlanjur ayah. Biasalah. Buat macam mana orang muda. Nampak tak sekarang? Bila sebut berzina ayah. Biasa bro. Bila manusia menganggap zina itu benda biasa, jadilah pembuangan budak. Apa dalil perzinaan dianggap benda biasa? Orang yang berzina diangkat jadi pemimpin sekarang. Ada masyarakat pandang jahat pada zina? Dah. Manusia ni dalam agama apa pun zina ni jahat. Dalam agama apa pun zina ni jahat. Tambah-tambah zina lepas kahwin. Cuba tuan-tuan tengok orang yang hebat-hebat dalam dunia. David Beckham. Tu hebat lah tu. Orang sokan, sportman paling kaya dalam dunia. Selepas Tiger Woods. Kaya lah tu. Nama dia David Beckham. Pemain bola sepak paling kaya dalam dunia. Bila dia ada skandal dengan satu perempuan yang jadi pengurus dia. Seluruh dunia kutuk dia. Isteri dia kutuk dia. Media Britain kutuk dia. John Terry, dia ada isteri. Bila dia buat jahat dengan perempuan lain, zina dengan perempuan lain, digugurkan jawatan sebagai ketua pasukan England. Tak layak memimpin pasukan England. Itu John Terry. Ashley Cole. Tu, pemain Manchester ke Liverpool ke apa kan. Ada skandal dengan perempuan lain. Isteri dia minta cerai. Isteri dia pun tak bagus sangat. Tapi pasal lelaki jahat, minta cerai. Dahsyat tuan-tuan. Seluruh media Britain tibai dah. Apa dah ada isteri pun gatai buat dengan orang lain lagi. Seluruh kutuk dia. Tak layak nak wakil England. Tuan-tuan tengok Sandra Bullock. Nama pun Bullock, lapak tu. Lapak tuan-tuan, tiap-tiap hari naik kereta kuda, kereta lembu. Nama pun Sandra Bullock. Dia ada suami, nama dia Jesse James. Jesse James mengaku buat jahat dengan perempuan lain. Jesse James kata aku cerai lah dengan hang. Sandra Bullock pun kata aku cerai dengan hang, aku tak mau dengan hang lah. Hang teruk seluruh dunia kutuk lelaki dia. Tiger Woods, kita ingatkan dia tu seorang, rupanya ramai perempuan lain. Nama pun Rimau. Rimau kayu. Masya Allah. Dia ada skandal dengan berbelah-belah perempuan. Seluruh dunia kutuk dia. Yang taja jam. Taja jam dia. Jam tarik balik. Tak mau taja dia dah. Yang kayu golf taja dia. Kayu golf pun tak nak sponsor dia dah. Tak nak jadi duta dia dah. Bankrupt berapa ratus juta Tiger Woods. Habis syarikat-syarikat korporat tak nak taja dia. Pasal dia curang dengan isteri dia. Itu masyarakat barat. Seteruk-teruk masyarakat barat. Bila kamu buat jahat, kami tak bagi can pada kamu. Bill Clinton, bekas Presiden Amerika, dia ada skandal dengan pembantu Rumah Putih. Satu penggai je orang bagi pada dia. Tak boleh naik sampai kelar. Dia nak naik tak boleh dah. Hantar isteri dia Hillary Clinton. Dengan Hillary Clinton orang tolak, orang ambil Obama. Walaupun Obama tu kulit hitam, orang ambil dia. Pasal Obama lebih bersih daripada Bill Clinton, lebih bersih daripada Hillary Clinton. Itu Amerika. Yang kita kata Amerika teruk, yang kita kata Amerika ni tak boleh pakai. Tapi dalam bab integriti diri, dalam bab maruah diri, dalam bab tuan-tuan yang melibatkan maruah, zina, seks, mereka cukup jelas. No way.
Tak layak kamu nak jadi pemimpin kami. Tak layak kamu nak jadi idola kami. Tak layak kamu nak jadi pemain kami. Itu barat. Tapi cuba tuan-tuan tengok di negara kita. Ditangkap, ada skandal, ada video seks, dilantik jadi presiden. Dah naik jadi presiden, pandai-pandai pula minta supaya kota orang Melayu diturunkan 30%. Tuan-tuan kenal siapa dia? Nampak? Kaki zina diangkat sebagai pemimpin. Macam mana orang yang di bawah tak zina? Apa nak jadi tuan-tuan hari ini? Daripada orang macam tu diangkat jadi ketua, orang perempuan yang tidur berbogel, datang pakwa dia ambil gambar, yang tu dikekalkan sebagai pemimpin, apa cerita? Dan kita pula defend pula. Atas alasan apa kita defend? Itu ialah maruah dia, itu ialah peribadi dia. Kita tak campur. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Yang belah sini pun serupa, yang belah sini pun sama ya. Hak pakai serban pun serupa, hak pakai suku hitam pun sama ya. Macam mana kadar zina tidak meningkat kalau masyarakat tidak menganggap itu adalah perbuatan keji? Oh, dia tak salah, dia tengah tidur, orang ambil gambar bogel dia. Masalah dia yang ambil tu jantan. Macam mana kamu orang Islam boleh duduk dengan orang bukan Islam dalam satu rumah, pasal apa berbogel? Tak ada integriti, pecat. Tak pecat juga. Dianggap sebagai biasa juga. Yang ni yang kita kena lihat tuan-tuan. Bila zina sudah dianggap sebagai satu perkara biasa, bila perlakuan seks yang sumbang ini dianggap sebagai satu perkara biasa, maka tak heran kalau hari ini tiap-tiap hari mayat budak dibuang. Sebab kita tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan. Kita cuma menganggap itu ialah peribadi dia. Dia tak ada campur dengan urusan politik dia. Sedangkan dalam negara barat yang kita katakan sudah tumbang itu pun, yang sudah tumbang sistem peradaban dia, masih lagi ada adab dia dalam nak jadi pemimpin, dalam nak jadi ahli sokan, nak jadi ketua keluarga dan sebagainya. Walaupun mereka bukan berada dalam negara timur, apatah lagi dalam sebuah negara Islam, tapi mereka masih lagi ada benda-benda itu yang dipegang oleh mereka. Tapi berbeza dengan kita di Malaysia. Asalkan dia parti aku, asalkan dia jemaah aku, dia buat salah macam mana pun, aku defend dia. Dia macam mana buruk sekalipun, dia belah mana perangai dia sekalipun, asalkan dia sokong belah aku, dia adalah geng aku, wajib aku pertahankan dia. Inilah yang dipanggil sebagai asabiah. Asabiah bukan mempertahankan bangsa. Asabiah ialah mempertahankan geng, mempertahankan jemaah, mempertahankan kumpulan. Walaupun buat salah, tetap aku defend kamu. Itulah nama dia asabiah. Asabiah bukan memperjuangkan bangsa semata-mata. Kalau bangsa tuan-tuan orang asli duduk dalam hutan, tidak dapat perlindungan, tidak dapat sekolah, tidak dapat jalan, tidak dapat elektrik, tuan-tuan perjuangkan supaya orang asli dapat elektrik, dapat jalan, dapat sekolah. Kami nak, saya sebagai orang asli, saya nak untuk masyarakat saya. Adakah itu asabiah? Tidak. Bukan asabiah itu. Asabiah ialah orang yang mempertahankan kumpulannya sendiri, walaupun kumpulan dia ternyata salah, dia tetap mempertahankan. Itulah nama dia asabiah. Jadi kita hari ini kita faham asabiah itu berjuang atas bangsa. Kalau bangsa tuan-tuan mundur, kalau bangsa tuan-tuan teruk, kalau bangsa tuan-tuannya ekonominya teruk, tuan-tuan berjuang untuk menaikkan ekonomi bangsa, itu bukan asabiah. Asabiah ialah memihak kepada yang tak betul. Ayat yang tu imam kita baca tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Itulah asabiah. Bila kamu cenderung kepada yang tak betul, kamu sokong pada yang zalim, itulah asabiah. Allah bagi peringatan, kalau kamu buat, neraka tempat kamu. Sekarang tuan-tuan kita lihat, semua penyelesaian tidak menggunakan Quran. Bila penyelesaian tidak menggunakan Quran, maka jadilah satu kesusahan kepada kita hari ini. Penyelesaian-penyelesaian itu kita anggap bahawa dia tidak ada di dalam Quran ataupun tidak dibawa oleh Nabi SAW. Maka timbullah kecintaan-kecintaan
kecintaan-kecintaan yang tidak sepatutnya. Dalam bidang perubatan tidak menggunakan kaedah Islam, maka jadilah kerosakan. Dalam bidang ekonomi tidak menggunakan ekonomi Islam, maka jadilah kerosakan. Dalam bidang sukan tidak menggunakan sistem sukan Islam, maka jadilah kerosakan.